Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masa yang sama juga, iaitu 27 hari bulan Disember 2025 masih bersama 6 Rejab 1400. Masih 6 Rejab lagi. Sebab sekarang dah pukul 6 16 minit petang, masih lagi 6 Rejab. Masuk maghrib nanti barulah 7 Rejab, baru tukar pada 7 Rejab. Okey, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Pada tadi selepas maya Isyak tak keluar dia tak. Bahawa video dalam report tu sapalah tak keluar ke mana lah. Sampai ke maghrib, sampai ke maya Isyak. Pas maya Isyak baru saya keluar terus pergi ke rumah Haji Hassan tu lah. Hak saya bagi ke cucu dia kemarin kan. Apa? Aidan. Ke cucu dia tu. Dia punya apa? Ada graduasi pasti di Selangor tu. Itulah. Dia 40. Tahliah arwah 40. Jadi saya pergi lepas Isyak tu lah. Dia jemput kenduri arwah 40. Makin 40 lah. Dan arwah 40 dia ada tahlil lah dulu. Ada tahlil biasa macam biasa. Dulu tahlil arwah 40. Tadi. Lepas tu lepas maghrib dah pukul 9 dah. Awal-awal kita balik pukul 9 tengok orang baru sapa baru nak start. Sebab sapa awal. Pas main satu terus bergegah. Dah singgah sekejap, lepas tu terus bergegah lah. Dah singgah rumah ni sekejap, lepas tu bergegah terus ke sana. Lepas tu berjalan lepas tu berjalan yang lancar lah. Majlis berjalan yang lancar walaupun hujan lah. Pelik pun ada hujan gitu, ada hujan betul, ada gitu. Lepas hujan betul. Kata tak ada hujan pun ada juga. Lepas tu saya pun terus pergi ke kedai fikri seperti biasa lah malam. Minum malam tu biasa. Lepas tu pas minum malam tu kedai fikri tu klik pula ada pukul berapa malam tengok lah. Pukul 11.50 pun klik. Tidur pula dah ada pukul 2 pagi. Bangun pukul 6.50 minit pagi. Bangun mandi. Pakai sarapan sikit. Lepas tu duduk main internet dah. Berapa mengatuk. Main Facebook apa mengatuk tidur. Betul, baru ingat hari ni ada acara bidah di Bayung. Jadi gabung lah. Saya pergi Ayung. Saya lihat ulu kawak tenang gapo geng tu lah, geng ulu tu. Waktu 13 pun ada. Tapi dia pada buat apa kira. Tapi pihak bawah tu, hadiah pihak bawah tu disapu bersih oleh pada buah. Lepas tu set ulu boleh nombor teratas, 3 teratas. Kalau jatuh ranking pada buah. Lepas tu gitulah, saya tak pergi. Cuma sekadar maklum gitu lah. Hak wanita nombor 1. Untuk wanita tak ada saingan lain sebab tak dapat skor pun, tak dapat mata pun. Jadi hadiah tu ditarik balik untuk ditambah kepada cabutan berdua. Sebab tak dapat saingan. Tempat kedua dan tempat ketiga tak ada. Nak jemaah asal duk ting boh tak kena. Boleh satu pemenang tunggal untuk pada buah wanita, kategori wanita. Kadang-kadang okey lah. Tu walaupun ke bawah ada mata lah. 27 untuk ni pada buah boleh. Lepas tu sudah tadi semaya Zuhur. Semaya Zuhur pada pukul 3.30. Ada tidur tu bangun pukul 12.40. Semaya Zuhur 3.30. Semaya Asar dah ada pukul 5 berapa tu. Semaya Asar dah ada pukul 4.40 Semaya Asar. Bagi tak disapa pada pukul mana tu, pukul 5.15. Lepas tu mari sini buat video ke apa, review barang siapa lah ni kan. Buat video barang siapa tu. Jangan baru ingat barang tu barang tadi kan, baju hak tadi kan, hak Mama Adam tu. Untuk hadiah ni lah. Untuk hadiah Mama Adam lah. Baju kostum tadi. Ni.
Topi tu Wika Adam pakai lagi. Dia saya tengok ni topi ni. Itu Adam hot sini. Adam saya lagi hot ni. Anu Azreng ni. Okey, hati gitu lah. Kalau belum sah. Waktu Wika dia setahun baru mau setahun. Adam saya lagi. Jadi kita tukar. Budak akan pakai topi rambut ni, witch ni. Okey. Satu sini. Kalau dapat video review tadi terus buat video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.